content creator ni senang je. Cakap je depan kamera. Siapa kata senang? Siapa kata senang? Idea tu siapa nak fikir? Orang lain fikir ke content creator yang fikir? Saya kena cari lagu Amira. Mungkin dalam poket saya. DJ Amira. Guys, I'm back. So for today's video sangat-sangat menarik. Sebab apa? Last week Anim punya boss cakap yang intern marketing kita nak join jadi content creator dekat Red Lentor. So hari ni punya video Anim akan tunjuk journey Amira untuk jadi content creator dekat Red Lentor. Kita tengok dia boleh ke tak. Awak rasa awak boleh tak? Mestilah boleh. Mana boleh tak boleh. So korang just enjoy this video. Dan Anim akan share daripada day 1 sampai berapa minggu awak kena jadi? 1 minggu. 1 minggu ataupun boleh dapat lebih. So korang tengok je video ni, okay? Bye bye. Okay, sebelum awak start journey awak untuk menjadi content creator, Anim nak tanya apa yang Amira expect? Saya expect saya dah boleh jadi content creator yang hebat macam Anim. Itu jawab expect. Ya. Okay, kita tengok expectation dengan reality nanti boleh ke tak. Tapi Anim rasa awak boleh. Boleh. Okay, so jom. Okay Amira, sebelum kita start jadi content creator, kita kena make sure kita presentable. Ready? Ready. 1, 2, 3, kanan. Dah. Oh, dah. Bye. Yes. Ini first time awak nampak mic? Ya, first time. Okay, ini adalah mic. Sebagai content creator, ini adalah kawan baik awak. Baiklah. Dia ada 2 tools, phone dan juga yes. Okay, so first awak nak update pasal operation hours. Ni cara untuk awak connect. Ada Aero masukkan awak like ni. Okay, bunyi kan? So tu baru betul-betul klik. Awak nak pakai phone awak? Boleh. Boleh je. Awak phone apa ni? 15. Okay, boleh. Intern bukan 15. Saya bekerja masih pakai 11. Awak tahu tak betapa beratnya 11 tu? Phone sendirilah. Dia tu intern phone sendiri 15. Saya tak tahu apa. Saya tak dengar. Inilah agensi. Hello. Saya super suara 1, 2, 3. Okay. DJ. Okay, dengar. Untuk microphone. Okay, cuba awak remove receiver. Awak test without mic. Kita awak dengar. Awak kena buat comparison. Okay, yang ni version tak ada mic. So, cuba 1, 2, 3. Okay. Situ dia nak jadi DJ. Hi guys, morning. Hari ni Amira berada di TTD Aiko Kajang. So hari ni klinik buka seperti biasa daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Jadi sesiapa yang belum book slot boleh book sekarang before slot full. Betul. Awak adalah content creator yang sebenar. Awak tanpa skrip. Tanpa skrip Amira. Saya adalah Anim Junior. Okay, post sikit Anim Junior. Morning guys, hari ni Amira berada di Red Lentor TTDI Bush Kajang. So hari ni kita buka seperti biasa daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. So sesiapa yang belum book lagi slot dengan doktor kita boleh book sekarang sebelum semua slot full. Saya rasa sangat nervous. Okay, tadi dia dah review dia punya video sendiri and dia cakap tak okay. So dia dah buat improvement lah. Kita tengok second take. Hari ni akan lebih dari so hari ni kita buka seperti biasa daripada 10 pagi sampai 10 malam. Jadi untuk semua slot ini boleh sekarang before semua slot full. Ini adalah kali pertama Amira buat kita tengok kamera di belakang beliau. Tadi dia belajar untuk record, sekarang untuk letak caption dekat IG story tu lah. Ini dah kali 44 dia tengok video dia sendiri. Self love. Nervous guys. Kenapa nak nervous? First time? Okay. Wait. Tolong update kat saya apa yang terjadi sekarang. Sekarang
sekarang sebenarnya kita nak pergi ke next video. Okay. Jadi kita baru minta bantuan Fadwa untuk menukar update doktor untuk hari ni. Faham. Macam mana perasaan awak jumpa content creator baru hari ni? Seronok kan? Seronok. Dapat kenal mana? Ya. Dia pun saya tak pasti. Ada baju. Awak tak perasan? Saya tak paksa Fadwa untuk cakap macam tu. Okay. So, korang ada banyak kawan jadi ada sekali korang akan berdekat dengan hati korang ini belum? Tidak, korang akan berdekat dengan hati korang ini belum? Dia review dia punya video. Dia punya nervous tu sampai dia tak tahu dulu dia sebenarnya editor. Dia tanya saya, lagu kat mana? Saya macam, Mira, saya kena cari lagu Mira. Mungkin dalam poket saya. Cuba korang dah jumpa. Alhamdulillah. Cuba korang komen kat bawah kan, korang ada tak experience korang adalah someone tapi korang lupa korang adalah someone. Faham tak? Ini update yang keberapa saya pun tak tahu. Amira cakap dia nak try untuk dekat level atas pula. So by the way, ni adalah first time Amira untuk ke level yang ke level apa ni? Level 2. Kita tengok impression dia. Betul lah impression dia. Betul. Biarlah dia. Macam mana awak rasa kat atas ni? Saya rasa kosong. Sebab kita sebenarnya Amira baru buka kat ujung. So ini dalam minggu pertama lah. Okay. So nanti korang akan nampak progress dekat sini, akan ada front desk lah. Kenapa dekat pantry saya ada kicap? So live update korang. Sekarang Amira dekat pantry. Dia tengah mencari idea pula dekat pantry. Katanya dekat bawah dah tak ada idea, so dia naik atas lah. Tapi it's okay. Itu cara dia untuk mencari idea. Kita ikut sahaja. Kalau dia request untuk ada air pun, kita akan letak air. Dia letak air kat sini. Ting. Tak, Anda tengah cari dia, tak jumpa dia. Dekat sini pun. Macam mana? Kamera pose belakang. Kenapa saya cari awak kat belakang, awak tak jumpa? Awak buat apa? Saya tengah fikir idea lagi ni. Nak update dekat Reda punya IG story. Okay, tadi saya dah cakap dekat viewer dekat luar sana yang ini adalah second day awak. Betul? Okay ke so far? So far okay, seronok lah sebab dapat jumpa ramai staff-staff lain dan juga dapat buat video, macam-macam video untuk update dekat IG story Reda Dinten. Okay, sekarang hari ini second day, apa plan awak? Cuba tunjuk dekat viewer kat luar sana. Plan saya hari ni, ini adalah checklist to do hari ni. Ada checklist. Yes, mesti dah kena ada checklist. So lepas ni saya akan interview team staff Reda Dinten. Team ke staff? Staff Reda Dinten. Okey, jap. Cuba awak terangkan kat orang luar sana. Stigma dekat luar sana yang mengatakan content creator ni senang je, cakap je depan kamera. Siapa kata senang? Siapa kata senang? Idea tu siapa nak fikir? Orang lain fikir ke content creator yang fikir? So korang tak tahu betapa struggle-nya content creator kena fikir, kena brainstorm idea untuk buat content untuk fit kat korang. So jangan sesekali kata content creator tu senang, okay? Sabar Mira, sabar. Amira, boleh ganggu ke? Awak tengah buat apa? Saya tengah edit konten untuk update dekat IG story. So ni saya dah edit sikit, tambah subtitle. Nanti korang boleh tengok dekat IG Reda Dinten. Awak kan editor kan? Awak masuk intern, awak edit video dekat Reda kan? So, okay ke macam perubahan untuk ke content creator? Easy bagi awak sebab awak dah ada kemahiran edit? Untuk kalau part content creator yang edit, saya dah senang sebab saya sebelum ni dah banyak kali edit video. So semua
smooth je cara nak edit tu, tak ada masalah. Awak dah so far awak dah kenal semua tim dekat Reda? So far dah ramai dah saya kenal, and tak sangka yang orang macam hampir semua staff memang style Gen Z, sangatlah sporty dan beramah. Cuba buat style satu Gen Z. Okay. Okay, itu je. Thank you. Sambung edit lah. Senang je buat record orang. Ini kamu you pula. Kamu you. Dia nak tanya ni, jenis-jenis bahasa yang ada. Bahasa. Bahasa yang ada. Tiba-tiba kena kecik goyak. Terus cari detail. Sebab orang kat luar sana nak pakai. Nak pakar. Pakar? Pakar. Esok kena pakai nasi kabur ni. List. Sekejap. Rushing. Jangan dekat sangat lah. Tak dekat seumur lah. Tak ada mana lah. Ini betul-betul last minute plan. Tiba-tiba kita kat Suria FM. Korang tunggu je next clip. Ana akan share apa yang kita orang buat dekat Suria FM. Adakah kita akan jadi DJ radio? Siapa tahu? So korang enjoy the video. Bye. Day 3 dah ada dekat Suria FM. Macam mana Amira? Hari ni kan saya jadi DJ pula. Daripada content creator, saya jadi DJ. Amiro Baktia Proton type apa tu? Oh, semua sini. dekat sini kat konten-kontennya. Faham? So ini selalunya kita akan bawa band-band datang buat akustik kat sini untuk kat YouTube kita. Satu lagu? Aku Azlan Prototype. Aku Azlan the Prototype. Kita kena minta lagu goyang tu. Lagu Amiro Baktia. Betul. Let's we talk about Suria FM. Okay, what's your experience kat sana? Macam mana Amira tiba-tiba ke Suria FM? Muzik, jiwa dan Musik dan jiwa. Muzik dan jiwa. Macam mana? Sebabnya kita sebenarnya plan ke tempat lain kan? Tapi tiba-tiba ke sana. Actually kita dekat pantry Semenyih. Okay, so mula-mula masa saya sampai sana, saya ingatkan saya kena jadi DJ. Rupanya bukan. Salah tak? Malam ni DJ bersama DJ Amira. Muzik dan jiwa. Okay. Lepas tu saya join meeting, marketing punya meeting. Daripada situ saya dapat exposure lah sebenarnya macam mana deal company deal dengan another company untuk buat collaboration, untuk promote lagi kita punya Reda Dental. Betul, ada makanan kat sini juga. Nampak kan makanan kita? Okay, so semalam adalah day 3 Amira bersama team marketing, which is dia boleh pergi ke Suria FM. Sangat-sangat menarik. Ani pun macam serius lah bos nak bawa Amira pergi Suria FM. Macam mana nanti dia boleh handle ke? Dan bos cakap boleh, Ani trust Amira. So here we go. Semalam Amira dekat Suria FM. Hari ini hari terakhir Amira, and hopefully you akan buat better, and mungkin you tak akan menyesal menjadi content creator. Betul. Hari ni Anim macam sedih sikit. Sebab apa? Hari ni adalah last day. Anim sedih lah. Kalau Amira pun sudah seronok, I don't know. Anim sedih sebab hari ni adalah last day Amira menjadi content creator, menjadi team Anim hari ni. Kita tengoklah last day macam mana dia punya performance, akan mencana ataupun menurun. So Anim akan share dengan korang next clip macam mana live Amira as a content creator. Meanwhile dia adalah
intern marketing. Okay, sama je lah kan. So korang enjoy this video. Nanti hujung-hujung kita share pengalaman Amira menjadi content creator dekat Reda Dental. Okay Amira, boleh tak share kan, which is untuk 1 week ni Anim bawa awak ke semua branch. Tak adalah semua, kita pergi a few branch Reda, dekat Kajang, dekat Semenyih, and then juga dekat Bandar Tun Set On. Okay, apa POV Amira tentang location Reda Dental ni? So, lokasi Reda Dental ni rasanya memang semua berdekatan dengan perumahan. Okay. So, macam senang korang nak pergi. Oh ya. And then kalau korang nak parking, rasanya senang je nak parking. Tapi even though kena berbayar, macam mana-mana korang pergi pun tu tak kena bayar kan. Betul. So, macam not an issue. Aha. And also, facilities dekat Reda Dental ni semua sama je. Maksudnya, semua memang TikTok. So, yang paling penting, setiap branch akan ada coffee shop. Yang tu betul, saya setuju. Saya pun sukalah pergi mana-mana branch kan. Kalau bos kata, Anim, you pergi cawangan ni, okay. Laju je. Sebab apa, semua ada coffee shop. Tapi yang paling Anim suka, which is Amira rasa untuk ke semua branch kita, fasiliti semua tu semua sama. Jadi susah lah kita nak kekalkan kan. Tapi Reda, you did very well like. Tip top. Tapi nampak saya dekat ujung angkat. Hari ni dekat cawangan lain pula. Semalam dekat cawangan lain. Okay, Amira cakap dia dah bosan nak record dalam klinik. So dia cakap dia nak pergi bawah, dia nak record signboard dekat bawah. So kita follow lah. So plan awak kat bawah nak macam mana? Saya nak survey parking dekat Reda Dental ni macam mana ni? Oh, faham. So sekarang kat cawangan mana? Sekarang kita berada di Reda Dental Cawangan Semenyih. Okay. Proper betul dia cakap. Dia lupa saya buat vlog. Oh ya. Okay, jom kita ikut dia. Okay, plan awak? Saya nak tengok parking, availability parking dekat Reda Dental ni supaya nanti bila patient datang, korang tak susah nak parking. So kalau korang tengok sekarang, banyak parking. Ya, banyak. Oh, Sana. saya. So kat sana banyak. Okay, kalau nak parking jangan risau, klinik kita kat atas ni. Hai guys. So kalau kembali dengan Amira, maksudnya video kita dah habis episod. Amira dah berjaya habiskan misi dia dan menyahut cabaran bos untuk menjadi content creator dekat Reda Dental. So before kita tinggalkan Amira, Anim just nak minta Amira share dengan viewers kat luar sana macam mana pengalaman Amira as intern marketing. Before this edit video dekat office, tapi tiba-tiba 1 minggu ni you kena challenge dengan bos untuk menjadi content creator. You kena keluar dan bercakap dengan orang. So macam mana? So first of all, untuk hari first dengan hari second, macam nervous sikit sebab tiba-tiba kena ikut team content creator pergi klinik. And time tu terus dapat exposure on how to brainstorm idea nak record, nak interact dengan staff and doktor, macam mana nak update Instagram Reda. So dari situ banyak jugalah belajar daripada team content creator sendiri. So untuk hari ketiga pula, tiba-tiba je daripada jadi video editor, lepas tu jadi content creator, lepas tu tiba-tiba kita dibawa ke Suria FM. Masa tu Anim dah jealous tau. Like macam wow, intern boleh pergi konti radio, mana Aci kan. Tapi bos nak bagi peluang untuk Amira join juga. Okay, sambung balik. So dekat situ macam terkejut, tiba-tiba kena ikut. Sebab kita kan intern je. Biasa intern buat benda yang basic je dekat office. Lepas tu time dekat Suria FM tu, saya join meeting between two big company yang berbeza industri. So Reda Dental dengan Suria FM. So banyak jugalah belajar macam mana nak deal dengan company lain, exposure kat situ. Okay, kalau daripada side Anim pula kan, Anim nak tahu Amira kan, which is Amira sebelum ni as a editor, edit video yang content creator bagi produce dekat Amira kan. So Amira just dapat raw material sahaja. Tapi untuk last week Amira sendiri produce raw material
dan Amira sendiri edit video tu menjadi satu bentuk konten. Macam mana POV Amira? So untuk section ni more to content creation. So daripada sini saya belajar macam mana proses before kita boleh siapkan the whole content tu, macam mana nak record footage dengan doktor, macam mana nak prepare script untuk doktor. So sebab sebelum ni kan kita terus dapat footage and terus editing. So dekat situ kita tengok lah, ya, saya boleh tengok macam mana flow proses before video editing. Menarik experience daripada Amira, which is Ani pun rasa macam sangat-sangat bertuah kalau Ani jadi intern, which is nanti Ani dapatlah share dengan yang lain kan, dapat pengalaman yang sangat-sangat banyak macam ni. So hopefully bos boleh request lagi banyak lagi supaya intern-intern lain boleh join benda-benda yang sama lah. So thank you so much for watching this journey Amira menjadi content creator dekat Redha Rental. So for those yang belum tekan button subscribe, jangan lupa tekan Kat mana button subscribe? mana Sini. sini. Okay, so see you in the next video.